Bila time hari panas dan korang teringin nak minum air masam-masam manis, ni resipi yang sesuai untuk korang. Memang sedap dan refreshing sangat. Yang penting kena ada limau mandarin. Pastikan tak ada biji dan rasa manis. Baru sedap. Kisar limau sampai separuh hancur. Sekarang hiris nipis lemon dan buang bijinya. Hiris nipis limau kasturi dan buang bijinya. Satukan lemon dan limau kasturi dalam mangkuk yang besar bersama chia seed ataupun biji selasih yang sudah mengembang dan limau yang sudah kita kisar. Gaul sebati dan saya gunakan bekas kecil-kecil ni untuk keraskan adunan lemon dan limau. Boleh dapat dalam 14 bekas dan saya keraskan dalam peti sejuk supaya jadi ice cube. Since saya sukakan teh, jadi saya nak buat ice lemon tea. Kalau nak rasa manis, boleh tambah gula. Boleh juga gantikan air teh dengan air soda kalau suka. Dah siap lah lemon ice cube. Saya campurkan lemon ice cubes ni bersama teh dan sedikit ais batu. Korang kena try.